Macam mana saya boleh dapat kanser? Saya tak minum, tak merokok, makan sihat, exercise. Apa yang saya buat salah? Tunggu dulu. Ini bukan salah anda. Kanser bukan hanya disebabkan oleh satu bad decision yang kita buat. Contoh, makan banyak pizza atau minum minuman keras. Sebenarnya, ia adalah satu siri mutation genetik dalam sel-sel badan kita. Macam glitch kecil dalam sistem. Akhirnya, buat sel-sel itu jadi tidak terkawal, tumbuh jadi tumor. Walaupun anda hidup dengan cara yang paling sihat sekalipun, risiko kanser masih ada. Sebenarnya, banyak faktor lain yang menyebabkan kanser. Obesiti, pengambilan alkohol berlebihan, genetik, usia, merokok, gaya hidup yang tidak aktif dan banyak lagi. Semuanya boleh menyumbang kepada peningkatan risiko dapat kanser. Namun, penting untuk diingat bahawa kanser tidak berpunca oleh satu faktor sahaja. Kombinasi beberapa faktor ini boleh meningkatkan risiko seseorang. Jadi, bila anda tanya, macam mana saya boleh dapat kanser? Suka saya ingatkan, bukan kerana anda buat salah. Kadang-kadang, badan kita melalui beberapa mutation genetik yang tak dapat kita elakkan. Berita baiknya, anda masih boleh hidup dengan cara yang sihat. Nikmati hari-hari anda dan serahkan selebihnya kepada takdir. Jangan risau tentang apa yang anda tak boleh kawal. Teruskan amalan hidup sihat.